Assalamualaikum geng, selamat malam. Pukul 8 malam dah, pukul 8 malam, 80 minit gitu lah. Aku baru boleh main sungai. Agaknya aku nak main cari lampam lagi. Lampam merah. Mungkin aku duduk dalam 2 jam tu, 3 jam tu kot. Semua aku dah pasang umpan tapi tak baling lagi. Di sini ada 4 batang. Pendek 2 batang. Panjang 2 batang. Ledak je besar. Ledak sawit mengkudu kahwin dengan wartiga dina. Lepas tu ujung tu aku buat batang. Okey, ni kita hayun dulu. Hayun dulu. Ni tak dalam sangat lah. Tak dalam ni walaupun aku paling hijau. Pasal dia tinggal lama lah. Dia tinggal lama. Lama-lama dia kuih gelap, kuih cacat, kuih cacat. Dia nak hati kereta. Allah. Boleh dapat gorgon lah ni. Harap boleh dapat gorgon. Lampu macam biasa, kita pakai lampu loceng lampu. Loceng lampu kalau kita ni kita boleh tahu yang mana makan. Macam aku banyak duduk dalam gelap. Banyak duduk dalam gelap. Bila ikan makan, baru aku buka lampu. Banyak ni kali dia buka. Okey, 3 batang kita. Tak lupa batang. Gemuk tak pula. Malam ni bulan cerah ni, tapi bulan naik lambat sikit. Okey, settle batang, 2 batang, 3 batang, 4 batang. Lagi sebatang, kecil tu kita tak nak buat mana. Angin pelik yang macam ni nak hujan lah. Angin sejuk ni. Ingat buah tami juga ni, datang ni. Saya try main dekat ataupun balik hidung ni kan, main dekat. Okey, sekarang settle lah. Kita tunggu lah. Makan tu geng, makan tu. Makan. Makan. Ada.
Alhamdulillah geng. Lampam merah geng. Saya tak pakai sak lah, boleh lah. Saya ni. Ya. Dekat 2 jam baru nak makan. Aduh. Alamak, dah telan tak dah. Ini tak boleh syok telan. Cik Cik tak sang. Okey, betul. Dia bulan purnama. Katak pun bunyi orang. Okey, kita tunggu lagi. Tengok aku rajin kalau tunggu lewat sikit lah. Kalau aku malas aku lari balik wai. Ai. Makan pula geng, makan pula tu. Tu. Ha tu. Makannya lekat tu. Alhamdulillah je penuh. Ini kasak tu. Dia makan lubang yang sama lah. Tadi je, nampak tadi je. Saya dah selalu makan belah bawah ni. Alhamdulillah, lembut dua geng. Saya segagan lah. Makan lubang yang sama lah. Saya pun segagan lah. Saya tak besar. Boleh lah bila nak goreng. Dia roh juga tapi tak besar. Makan dia, makan. Dia macam udang ni apa jenis ni. Apa jenis punya balik tak. Dia udang dia kata. Dia bisa roti tu. Ikan tu orang dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dia. Sek. Kapak sikit. Nanti korang sama dengan dia. Cantik tu kasak sikit. Ni geng. Kasak sikit dia tadi. Bel tu. Aku pun dekat nak balik ni. Dah simpan 2 batang.
Okay. Dia. Bagus. Kalau pukul 11 lebih lah, pukul 11 lebih. Aku ingat aku tunggu sat lagi. Pasal ni tadi 2 batang hak dekat ni aku dah bawa tukang umpan tadi kan. Dia pergi luar 2 batang je. Hak ni aku dah simpan dah. Tunggu sat lagi. Dekat pukul 12 tu kita balik. Bawa dah 3 ekor. Bulan cerah pun makan. Okey, kita tunggu tengok. Makan lagi, makan. Alhamdulillah, dia kenal lagi. Dia kasak. Alhamdulillah, geng. Kasak, geng. Makin lewat, makin kasak. Pukul 12 lah. Kita tengok. Pukul 12 lah. Aku nak tunggu ke, aku nak balik. Aku pun tak pasti. Tu. Makin lewat, makin kasak balik kot. Jadi itu 4 ekor. Makin lewat, makin kasak. Makin kasak makan. Okey geng, pukul 12 dah. Makin lewat dia makan makin kasang. Aku malas nak tunggu lah. Makin lewat makan makin kasang. Lepas tu makin ramah makan. Ni aku nak balik lah. Inilah hasil aku akan ni. Okey, sekok. Ni kecil sikit. Ni awal kecil. 2 ekor. Ni alas kali makan dia. 3 ekor. Ekor. Ni hak awal tadi kak. Ekor. Semua lampau merah. Kita mai cari lampau merah lah. Okey. Assalamualaikum, jumpa lagi. Aku ingat sehari 2 hari aku main lain lah. Jom. Assalamualaikum.